pergi ambil emas di cawangan Public Go terdekat. Setiap konten-konten saya tu ada beg biru, saya tinggalkan. Supaya tuan-puan isi beg biru, nanti saya hubungi. Masukkan nama, email, nombor telefon sahaja. Apabila kan tuan-puan buka akaun emas percuma, saya akan iwak dalam grup support dan terus bagi bimbingan. Nanti tuan-puan akan pandai bergerak sendiri. Boleh keluarkan emas, pergi ambil emas di cawangan Public Go terdekat. Pandai tambah grade emas, pandailah. Saya pastikan tuan-puan pandai buat sendiri. Syaratnya nak belajar sahaja. Tanya saya kalau tak faham. InsyaAllah lama-lama faham. Tuan-puan, kita menabur emas ni kita bantu diri kita sendiri sebenarnya. Kalau tuan-puan faham. Buktinya, kita buat tabungan emas hari ini. Serendah 1 gram, kita dapat 1 gram. Kalau tuan-puan tak nak buka akaun emas bawah bimbingan saya, nak buka sendiri dekat Google, sama juga. Tetap tuan-puan beli harga emas yang sama. Tak berkurang, tak bertambah. Saya sendiri ni tuan-puan beli emas melalui syarikat Public Go sama dengan harga tuan-puan beli. Tak ada murahnya walaupun saya dealer. Syarikat Public Go ni bersistem. Mana-mana pihak sekalipun buat belian emas melalui syarikat Public Go, harganya sama. Cuma ada kelebihan sikit. Apabila kan kita daftar bawah dealer yang etis training, etis belajar, selalu buat konten, buat live, mereka boleh guide kita menabur emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu. Apa sahaja kesilapan kita buat, kita boleh tanya mereka. Mereka boleh betulkan. Contoh tuan-puan buat kesilapan, tuan-puan tanya saya betulkan. Tak payah tuan-puan nak pergi cawangan Public Go terdekat. Saya akan betulkan. InsyaAllah lah. Itu kelebihan buka akaun emas percuma melalui dealer. Kalau kita buka sendiri melalui Google, kita tak dapat ilmu secara percuma.